Saya nak tanya you, kenapa you menyertai MCA dan bukan DAP? Sebab kebiasaannya orang yang saya jumpa yang macam you ni lebih tertarik pada DAP. Jadi agak rare lah. Saya tak menafikan ramai orang yang bertanya soalan yang sama. Kenapa MCA dan bukan DAP? Kerana dilihat DAP parti yang lebih ramai pemimpin-pemimpin muda, yang dilihat lebih progresif, yang lebih moden. Soalan ini soalan yang penting. Tetapi bagi saya tak lihat dari aspek kepartian. Maksud saya, kalau kita nak lihat dalam konteks politik, parti is a brand. Tapi dalam konteks politik, kita kena lihat lebih dalam lagi, iaitu ideologi. Sebab apa tadi saya sebut? Kesederhanaan. Ideologi MCA dan Barisan Nasional selama ini lebih bersifat nasionalistik dan sederhana. Itu yang menarik perhatian saya sebenarnya. Kalau diikutkan, pastinya pada masa itu 2022, kalau saya menyertai DAP pastinya lebih menarik dan laluan politik saya mungkin lebih senang, jauh lebih senang, lebih mudah, kerana pastinya DAP akan perlukan lebih ramai yang profesional. Tetapi bagi saya dalam konteks politik, saya perlu mempertahankan nilai politik kesederhanaan dan nasionalistik.